SMS yang saya terima daripada Afwan. Kata Afwan, apa khabar KC dan juga pendengar Misteri Jam 12? Khabar baik. Tempoh hari saya baru balik dari tugas. Saya berada di tempat letak multi-story kapak. Saya baru letakkan motosikal saya di sana. Dan dalam perjalanan saya nak menuju ke arah blok saya apabila saya dihampiri oleh seorang budak. Seorang budak perempuan, dan budak ini seolah-olah menangis ketakutan. Jadi saya fikirkan adalah mamat gangster mana ke, perompak ke yang nak pukul dia. Saya pun takut juga Kisi sebab saya seorang. Saya terus get ready, standby, helmet saya dah naik tinggi Kisi. Tunggu je orang tu menjelma, tapi tak nampak apa-apa. Kemudian sambil mata saya berkeliaran cari musuh wanita ni, saya tanya, kenapa dengan awak ni? Kemudian dia tak boleh cakap, menangis tak henti-henti. Sampaikan Kisi, ada beberapa penduduk di blok yang sama tinggal dengan saya tengok di tingkap dapur, kerana wanita ni terpekik-pekik seolah-olah saya pula yang bergaduh dengan dia. Jadi oleh kerana saya tak nak malu, saya kata jom ikut saya pergi ke kolong blok. Jadi saya tanya, awak boleh bertenang tak? Kenapa ni awak menangis? Jadi akhirnya dia tenangkan diri dia cakap dengan saya, dia tinggal 2 blok jauh dari rumah saya. Misal kata saya blok 660, dia blok 662, macam itulah. Dan kata Afwan, bila dia kata awal tadi dia nak naik lift, dan apabila dia ternampak dalam lift, dalam lift ada kelibat makhluk pocong. Dia terus tak berani dan lari ketakutan, mencari sesiapa yang dia nampak. Dan hairan, malam tu tempat tu semua lari sambil terpekik, tak ada orang pun yang dia nampak. Dan sampailah ke blok saya, dia nampak saya keluar daripada multi-story kapak, dia pun meminta bantuan saya. Dan Kisi, setelah wanita tu ceritakan pada saya, adakah patut dia minta tolong saya hantar dia balik sebab dia takut? Saya nak cakap dengan dia balik, kalau saya hantar awak balik, siapa yang nak hantar saya balik? Afwan, kau pun menakut juga Afwan, Nak tak nak, saya kata okeylah, saya hantar dia sampai ke rumahnya. Kemudian dia ucapkan saya terima kasih berkali-kali Kisi. Bila saya nak turun Kisi, nak turun lift, saya teringat dia nampak pocong. Saya batalkan niat, walaupun rumahnya tingkat 9, saya turun tangga dari 9 sampai ke 1, jalan sambil mulut ni baca Kisi surah-surah suci yang saya tahu, sampailah ke rumah saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam dari Afwan. Message ini, Jadi itulah, Afwan pun takut Afwan, kita serupalah.